Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni ada dekat aku buat masuk Spakom ni sebiji. BIOS NCP 93 ataupun BIOS dugong. So ramai pemilik-pemilik BIOS dugong kan. So aku nak share pada korang dekat mana korang nak check nombor enjin dia. Manalah tahu kalau korang nak beli ke kan, sebelum korang bayar duit, sebelum masuk Spakom korang nak check kat mana kedudukan nombor enjin dan nombor chassis BIOS dugong ni. So first aku tunjukkan dekat mana nombor enjin untuk BIOS dugong ni. First, kalau korang nampak dekat intake ni ada 3 lubang. So yang first tu lubang ada dipstick, lubang tengah dan ni lubang ketiga. Nombor enjin dia duduk dekat lubang yang ketiga ni. So untuk memudahkan korang nak ni, korang kena suluh daripada tepi sini lah. Kalau korang suluh daripada tepi ni dekat mounting ni, ada torchlight senang. So kat situ korang akan nampak tu prefix nombor enjin untuk BIOS 1NZ. So korang akan nampak kat situ nombor enjin dia. So prefix dia 1NZ, lepas tu ada nombor dia. So korang boleh refer dengan geran dia nanti, tengok nombor enjin dia sama ke tidak dengan geran. So kalau tak sama maknanya enjin dah pernah tukar. So nak kena cari dokumen dan endorse dululah. Biasa untuk BIOS dugong ke tak kisahlah mana-mana BIOS pun, dia akan ada cover atas ni. So kalau nak mudah korang buka je, tak banyak pun, ada berapa skru je. Ada 4 skru tak silap aku, skru saiz 10. So korang buka je lah skru, cover tu untuk mudahkan korang tengok nombor enjin. Ok, untuk nombor chassis BIOS dugong ni pula, nombor chassis dia duduk bawah seat driver tu. So bila korang tarik seat driver ni ke belakang, korang selak je penutup ni korang selak, korang akan nampak nombor chassis dia. Tu. Kalau untuk dugong ni, dia punya chassis model NCP 93 tu, nampak tu, Y93. Y93 tu mewakili NCP 93 lah. So mudah je BIOS ni. Korang boleh tengok, boleh check sendiri lah. Kalau ada korang boleh check sama tak nombor chassis dia dengan yang ada dalam geran. So itu je lah yang aku boleh share untuk korang. In case kalau korang nak beli kereta second hand ke, korang nak pergi check dulu sebelum masuk ke Spakom, nak tengok nombor enjin dia, nombor chassis dia sama tak dengan yang dalam geran. So korang boleh gunalah video aku ni untuk korang buat boleh check sendirilah. So insyaAllah nanti aku akan buat video untuk kenderaan-kenderaan lain lah, andai kata ada yang aku buat masuk Spakom nanti. Ok, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.